5 nasihat untuk anak lelaki. Ustaz Azhar Idris pesan, anak lelaki kena tahu 5 benda ni. Pertama, wajib tahu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila ada orang bukan Islam nak masuk Islam, waktu tu dia sendiri boleh Islamkan. Yang kedua, kena tahu azan. Bila tak ada orang kat surau, tak ada orang kat masjid, waktu tu ada seorang je anak lelaki kamu, dia boleh pergi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia boleh azan sampai habis dengan sempurna. Ketiga, anak laki-laki kena tahu doa selamat walaupun pendek. Abang, tolong baca doa sikit. Boleh abah? Dia boleh baca. Yang keempat, dia boleh takbir raya. Tapi hari ini berapa ramai anak-anak lelaki boleh pandai takbir raya. Dan yang terakhir, yang kelima, dia pandai solat jenazah. Bila mak dia mati, bila ayah dia mati, dialah yang imamkan jenazah ibu dan ayah dia. Itulah harapan mak dan ayah kita.